Hari ini kita berhenti sejenak untuk mengenang kisah perjalanan seorang guru, kisah penuh dedikasi, cinta dan pengorbanan seorang pendidik yang telah mencipta ribuan bintang di langit masa depan. Setiap sekolah ada kisahnya, tapi sekolah kami ada seorang pengetua yang luar biasa hebatnya. Seorang pendidik, pemimpin dan insan yang membina harapan. Hari ini saya akan melangkah pergi daripada satu jawatan, namun tidak pernah melangkah pergi daripada tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Saya bersyukur kerana diberi peluang memimpin dan menerajui Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Jengka 2. Sebuah sekolah yang bukan sekadar tempat berkhidmat, tetapi medan amanah, pengorbanan dan perjuangan yang besar. Sepanjang perjalanan ini saya sedar saya tidak sentiasa benar dan tidak pernah sempurna. Jika ada tutur kata saya yang terasa keras, jika ada keputusan saya yang menguji perasaan, itu lahir dari beratnya amanah, bukan daripada niat untuk melukai. Dengan setulus hati, saya memohon kemaafan dari seluruh warga sekolah atas segala kekhilafan dan keterbatasan diri. Buat guru-guru semua, terima kasih kerana sentiasa setia menunaikan amanah bersama-sama saya. Dalam perbezaan pandangan, kita belajar untuk saling menghormati. Dalam tekanan dan cabaran, kamu memilih untuk terus bertahan demi anak-anak didik yang kita cintai. Teruskanlah mendidik dengan hati dan keikhlasan, kerana murid tidak hanya mengingati apa yang diajar, tetapi juga mengingati bagaimana mereka dilayan. Jagalah amanah ini sebaiknya, kerana di tangan kalianlah terbentuknya masa depan insan yang terdidik dan negara sejahtera. Buat diri saya, jangan sesekali merindui jawatan, kerana jawatan hanyalah pinjaman. Syukurlah kerana diberi peluang untuk berkhidmat sebaik kemampuan. Ya Allah, jika khidmat ini sedikit, Engkau terimalah. Jika khilaf ini banyak, ampunkanlah. Dan andai ada kebaikan yang pernah tercipta, maka jadikanlah ia pemberatan apabila saya menghadapmu kelak.
Selamat datang ke Majlis Persaraan Lentera Bakti di Persada Ilmu sempena Persaraan Encik Katamarazi bin Muhammad Kaus, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Jeng Kedua. Detik waktu terus berputar, meninggalkan coretan sejarah yang tidak akan luput di zaman. Pada tarikh keramat 16 April 1966, lahirlah seorang insan yang bakal mewarnai dunia pendidikan di sebuah kampung yang permai, iaitu Kampung Kelola, Cerantut, Pahang. Membesar dalam suasana penuh kasih sayang, beliau merupakan putera kepada pasangan Muhammad Kaus bin Nong dan Leka binti Mat Amin. Sebagai anak yang lahir dalam keluarga yang besar, iaitu seramai 7 orang adik-beradik, kehidupan telah mendidik beliau menjadi seorang yang tabah, berdisiplin dan penuh dengan nilai pengorbanan. Pada tanggal 6 November 1994, beliau mendirikan rumah tangga bersama isteri tercinta, iaitu Puan Nur Azah binti Abdul Aziz. Hasil perkongsian hidup yang penuh mawaddah, mereka dikurniakan 9 orang cahaya mata yang diberi nama Ahmad Syauqi, Nur Najiha, Ahmad Najmi, Akmal Haris, Ahmad Faris, Nur Nadirah, Nur Nadiah, Nurul Izzah dan Nurul Ain Akilah yang menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup beliau. Seumpama benih yang disemai dengan doa, ikatan perkahwinan anak sulung beliau bersama Khairunisa bin Muhammad Rabai pada tahun 2024 kini membuahkan hasil yang paling indah. Kehadiran Muhammad Harif Faizal bin Ahmad Syauqi bukan sekadar seorang cucu, tetapi permata hati yang menyinari setiap sudut kediaman dengan keceriaan. Langkah awal pendidikan bermula di Sekolah Kebangsaan Kampung Kelola. Beliau seterusnya menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar Cerantut dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Temeloh bagi tingkatan 6. Dengan semangat juang yang tinggi, beliau melanjutkan pengajian ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperoleh ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam pada tahun 1991. Minat mendalam dalam dunia pendidikan membawa beliau ke kursus perguruan lepasan ijazah KPLI di Maktab Perguruan Islam Bangi pada tahun 1992 hingga 1993 sebelum menyambung pengajian ke peringkat sarjana di Universiti Putra Malaysia pada tahun 2002 dalam bidang pentadbiran pendidikan. Seterusnya, beliau telah memperoleh sijil program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan NPQEL di Institut Aminuddin Baki pada tahun 2016. Pada tanggal 1 Julai 1993, menjadi titik permulaan perjalanan sebagai seorang pendidik. Beliau memulakan perkhidmatan di SMK LKTP Jeng Ke-21 sebagai guru penolong, menyemai benih ilmu dengan penuh dedikasi. Langkah demi langkah, pengalaman mematangkan jiwa. Pada tanggal 1 Julai 1997, beliau berkhidmat di SMK LKTP Jeng Kedua sebagai penyelia petang dan seterusnya sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid pada 20 Jun 2004. Perjalanan diteruskan ke SMK Cengkeh Pusat pada 1 Januari 2011 sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid sebelum menyandang jawatan guru penolong kanan pentadbiran di SMK LKTP Cengkeh 10 pada tanggal 1 Januari 2012. Pelbagai jawatan dan amanah dikalas daripada seorang guru biasa, kepimpinan beliau terus terselah apabila dilantik sebagai pengetua di SMK Seri Bentung pada 2 Oktober 2017. Dan akhirnya, pada 22 Mac 2020, beliau kembali menabur bakti
di SMK LKTP Cengkedua sebagai pengetua, memimpin sekolah dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan sehinggalah saat akhir pada hari ini. Sepanjang perkhidmatan, komitmen dan kecemerlangan telah melayakkan beliau untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 1999 dan 2019. Persaraan bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan kepada kehidupan yang lebih bermakna. Beliau ingin mengisi masa dengan mendekatkan diri kepada Allah, di samping mengusahakan kebun kelapa sawit dan menguruskan sangkar ikan. Masa bersama keluarga akan terus dihargai, serta impian untuk mengembara akan terus direalisasikan. Pengalaman yang dimiliki juga akan terus disumbangkan sebagai fasilitator jemputan di Akademi Kenegaraan Malaysia. Setelah lebih 3 dekad menabur bakti, tibalah masanya untuk beliau melabuhkan tirai perkhidmatan. Segala jasa, pengorbanan dan ilmu yang disurahkan akan terus terpahat dalam ingatan setiap insan yang pernah mengenali beliau. Tujuh tahun di SMK LKTP Cengkedua bukan sekadar angka. Ia tentang masa yang dicurahkan, jasa yang ditinggalkan dan kenangan yang terpahat. Setelah 32 tahun berkhidmat, akhirnya hari terakhir telah tiba. Dari hari pertama hingga hari terakhir, Tuan bukan sekadar pengetua, tetapi pembimbing, pendengar dan pemberi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JPK Bertakbiran mengucapkan selamat bersara kepada ketua kita, Encik Katamarazi bin Muhammad Gaus. Semoga sukses selalu dan dalam lindungan Allah. Kesihatan yang baik-baik. Okey. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Rahana binti Tuan Lembut, HEM SMK Cengkedua. Selamat bersara Ustaz. Terima kasih di atas tunjuk ajar serta ilmu yang dicurahkan selama hampir setahun saya berada di Cengkedua, dan saya akan gunakan segala ajaran Ustaz demi untuk meningkatkan kecemerlangan SMK Cengkedua, dan saya percaya SMK Cengkedua akan terus unggul di daerah Marai. Dan saya berdoa kepada Allah SWT, semoga Ustaz mendapat keberkatan hidup, kerahmatan serta kesihatan yang baik di hari-hari yang mendatang. Selamat bersara Ustaz. Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Samsiah binti Mustafa selaku JPK Kurikulum ingin mengucapkan terima kasih atas segala tunjuk ajar dan jasa yang diberikan bos sepanjang berada di SMK Cengkedua. Doakan SMK Cengkedua sentiasa beroleh kejayaan. Selamat bersara, semoga berbahagia bersama keluarga tercinta dan sihat selalu. Selamat bersara bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjalanan ada pengakhirnya dan setiap yang bermula mesti ada penghujungnya. Saya Hairul Bahri bin Zahri, PK Tingkatan 6, mewakili unit Tingkatan 6 SMK Cengkedua mengucapkan selamat bersara buat pengetua kita, Ustaz Katamarazi bin Muhammad Gaus. Semoga kekal ceria dan sihat sentiasa, dan semoga perjalanan baru dalam alam
persaraan ini membawa kecemerlangan yang lebih bermakna di dunia dan juga di akhirat. Selamat bersara Tuan Pengetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Wan Zakaria bin Wan Ngah, Ketua Bidang Kemanusiaan. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Pengetua. Semoga berbahagia dunia dan di akhirat. Selamat bersara Tuan Pengetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar bin Muhammad Noor, Ketua Bidang Bahasa. Selamat bersara Tuan Pengetua. Semoga Tuan Pengetua menghadapi siasat bahagia dalam dunia persaraan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawawi bin Ismail, Ketua Bidang Sains dan Matematik Sekolah Menengah Kebangsaan yang kedua, mengucapkan selamat bersara lah kepada Tuan Pengetua Ustaz Katamar Razi bin Gaus. Semoga dengan persaraan ini akan memberikan kebahagiaan, semoga Ustaz lebih sihat dan sentiasa ceria. Selamat bersara Tuan Pengetua. Assalamualaikum. Saya Puan Irma Suzila binti Gopil, JKMP TVET, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Pengetua Cik Katamar Razi bin Muhammad Gaus. Terima kasih di atas segala jasa dan hikmat bakti kepada SMK yang kedua. Semoga dimudahkan segala urusan dan ceria selalu. Bye. Kami dari unit Tingkatan 6 mengucapkan Selamat bersara, bos. Seindah suria, cahaya suria di awan larat. Kami ucapkan selamat bersara, semoga bahagia dunia akhirat. Dari kami, Bilik Guru 1. Kami dari Bilik Guru 2 mengucapkan selamat bersara Tuan Pengetua. Semoga bahagia bersama keluarga. Amat ketara pucuk siatan, rasa segar tepian titik. Selamat bersara ufuk ingatan, mekar jasa di Taman Bakti. Kami King Casual mengucapkan Selamat bersara. Kami Serikandi SMK yang kedua mengucapkan selamat bersara Tuan Pengetua. Selamat bersara Tuan Pengetua. Sampai jumpa lagi. Kami dari PKR SMK ingin mengucapkan selamat bersara Tuan Pengetua. Terima kasih Tuan Pengetua. Bye-bye. Selamat bersara. Kami Guru Politika ingin mengucapkan selamat bersara Tuan Pengetua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sani bin Syarudin, YDP PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Jeng Kedua, mewakili AJK dan juga ibu bapa merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas jasa dan kepimpinan Tuan Pengetua. Kami mendoakan agar Tuan dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan bersama keluarga dan terus menabur bakti kepada masyarakat. Terima kasih atas segala jasa. Selamat bersara Tuan Pengetua. Selamat bersara Tuan Pengetua. Bye-bye.
Kami daripada 2 KRK mengucapkan Selamat Bersara Tuan Pengetua. Kami dari kelas 3 Rahmah ingin mengucapkan Selamat Bersara Tuan Pengetua. Terima kasih pengetua dan berjasa untuk sekolah ni. Selamat bersara pengetua. Kami sayang pengetua. Bersara bukanlah minta. Tetapi titik mula untuk kebahagiaan baru. Kami dari Lima Cangkir mengucapkan Selamat Bersara Tuan Pengetua. Saya pergi dengan rasa syukur, saya tinggalkan dengan rasa bangga. Selamat tinggal sekolah kesayanganku. Selamat maju jaya. Terima kasih Tuan Pengetua 1993 hingga 2026.